Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama ya rabbi tanik. Faqala Syekhul Musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi barakat darain. Babul af'al. Al-af'alu salasatun madin wa mudhari'un wa amrun. Nahwa daraba wa yadrib. فالماضي مفتوح الآخر دائما أبدا والأمر مجزوم أبدا. Okay. Baik, kita masuk perbahasan berkaitan dengan fi'il. Okay, berkaitan dengan fi'il. Sebelum ni kita sudah tahu tentang ta'rif kalam. Kemudian kita tahu tentang i'rab. Ta'rif i'rab, perubahan akhir kalimah disebabkan oleh amil yang masuk. Sama ada perubahan tu berlaku secara lafzan atau takdir. Kemudian kita masuk bab alamatil i'rab. Tanda-tanda i'rab. Ya, jenis-jenis i'rab, sama ada i'rab bil huruf ataupun i'rab bil harakat. Baik, kita masuk kepada perbahasan iaitu fi'il. Jadi al-af'al, dia kata al-af'al babul af'al. Ai haza babul af'al. Tu bab tu jadi khabar mubtada' mahzuf. Haza babul af'al, bermula ini bab al-af'al. Al-fi'il. Jamak daripada. Qala babul af'al. Al-af'alu salasatun. Bermula al-af'al, af'al salasatun. Itu khabar dia. Salasatun. Mana tiga tu? Apa tak cara, kalau kita perasan kan dia ada satu pattern. Dia sebut salasatun, dia sebut mana tiga tu. Kalau dia sebut arba'atun, jadi datang ke mana empat tu. Kalau dia sebut khamsah, lepas tu akan datangkan apa dia khamsah tu. Jadi wak tiga wak dia sebut tu, tak. Dia pun sebut tiga tu. Wak belakang tu disebut sebagai badal. Contoh-contoh. Saya ada 3 orang anak. Ahmad, Abu, Ali. Ahmad, Abu, Ali tu badal. Badal. Saya beli 3 jenis roti. Roti sandwich, roti pan, roti sirih. Jadi roti sandwich, roti pan, roti sirih tu badal. Dia nak ganti, dia panggil badal ma'dumi. Boleh. Tu dalam bab i'rab, nanti kita masuk bab badal. Baik, dia kata babul af'al, al-af'alu salasatun. F'il ni ada 3. Mana 3 tu? Madin. Ai al-awwalu fi'lu madin. Fi'il madi. Wa mudhari'un, dan mudhari'. Mudhari'. Wa amrun, dan juga amar. Nahwu sini kita i'rab sebagai khabar mubtada' mahzuf. Khabar mubtada' mahzuf. Nahwu takdir dia zalika nahwu. Zalika nahwu. Yang demikian itu, demikian madi mudhari' amar tu seumpama daraba. Daraba ni fi'il. Yadribu wa yadribu. Wa yadribu contoh bagi fi'il mudhari'. Wa idrib. Wa idrib. Idrib contoh bagi fi'il amar. Baik, fi'il ni ada 3. Pertama fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari', yang ketiga fi'il amar. Fi'il madi adalah ma yadullu ala husuli syai'in qabla zamanit takallum. Tu ta'rif dia. Ma yadullu ala
husuli syai'in qabla zamanit takallum. Sesuatu yang menunjuk kepada terjadinya syai'in, sesuatu qabla zamanit takallum, sebelum waktu berkata-kata. Benda tu jadi dah. Sebelum kita royak. Telah makan, makan dah. Telah minum, minum dah sebelum kita royak. Akala, telah makan. Jadi bila makan tu? Hasala syai'in qabla zamanit takallum. Tu ta'rif fi'il madhi. Fi'il mudhari' pula, wa huwa ma dalla ala husuli syai'in fi zamanit takallum au ba'dahu. Tu fi'il mudhari'. Ma dalla ala husuli syai'in. Sesuatu yang menunjukkan terjadinya sesuatu. Tadi fi'il madhi qabla tak? Kalau fi'il mudhari' fi. Fi zamanit takallum au ba'dahu. Pada waktu bercakap ataupun selepasnya. Present tense. Past tense, present tense. Future tense. Present atau future kalau mudhari' ni. Jadi mudhari' ni sama ada sedang berlaku ataupun akan berlaku. Kalau daraba madhi. Madhi telah berlaku. Qabla zamani at-takallum. Kalau fi'il mudhari' fi zamani at-takallum au ba'dahu. Kalau daraba telah berlaku. Yadribu sedang berlaku. Daraba telah pukul. Yadribu sedang memukul. Ataupun akan pukul. Boleh dua makna lah. Nak tentukan lagu mana ni? Tentukan sedang berlaku ke akan berlaku. Nak tengok pada ayat tu. Dia guna tu ada korinah. Ada dalil-dalil lah. Wa qismus salis, dan yang ketiga al-amru. Amar fi'il amar. Fi'il amar ni apa ta'rif dia? Ma yutlabu bihi husulu syai'in. Ma yutlabu bihi husulu syai'in ba'da zamanit takallum. Selepas waktu berkata-kata. Jadi amar-amar ni iaitu ma yutlabu bihi. Perkara yang dituntut dengannya dengan ma husulu syai'in, oleh terjadinya sesuatu selepas daripada bercakap ni. Kita minta dia buat sikit-sikit. Jadi dia buat tu terjadi lepas daripada kita minta. Dia duduk dalam, kita suruh tubik. Ukhruj. Kalau duduk luar dah, tak kena ayat lah. Bukan tubik dah. Habis duduk dalam. Ukhruj. Dia pun baru tubik. Udkhul. Masuk. Duduk luar kita suruh masuk. Udkhul. Jadi itu fi'il amar. Jadi kita kena basic lah ni dah. Jadi paling-paling kurang kita nampak dia punya pecahan dia. Satu ngaji ajurumiah ni dia kena ngajar cara ajurumiah. Ngaji dah ustaz. Malah muka ajurumiah. Kalau ngaji ajurumiah, syarah serupa dengan alfiyah, janganlah. Lepas tu duk ngaji ajurumiah 2 tahun tak habis lagi. Ngaji ajurumiah 2 tahun tak habis. Jangan gitu. Apa? Tak syarah panjang. Bismillah tu 2 kelas. Bismillah. Bukan dia nak syarah bismillah ajurumiah tu tak. Tapi dia tulis bismillah kan, ustaz tu syarah. Syarah. 2 kelas. Dah aja. Kemudian syarah al-kalam pula. Boleh. Memang boleh kita hipung semua syarah-syarah ke. Syarah waktu. Memang boleh. Tapi ana tak ambil pendekatan gitu. Kita nak biar kita nampak nahwu ni mudah. Ajurumiah tu memang mudah lah sebenarnya. Biar kita dapat khatam dalam tempoh waktu yang tak dah. Dalam waktu 10 jam. Jadi naik lepas ajurumiah, ke mutamimah pula. Naik ke kitab lain pula. Lebih lepas lagi. Ataupun ambil ke syarah Khalid Azhari ke Tufatus Saniyah. Dia lebih advance. Naik sikit-sikit lagu tu, itu lebih membina malakah. Kalau ajurumiah 2 tahun tu bukan masalah belajar.
Masalah guru. Nah, masalah guru. Mutammimah dah habis tahu. Mutammimah al-Ajurumiyah 70 je. Dia kata. Syarah kepada Ajurumiyah. Mutammimah ni dia payah sikit. Tapi dah habis 70 je. Tu buat ngajar biasa tu ngajar tidak kata apa ni? Tidak urai luar lah kira fokus dalam kitab. 70 je dah habis. Kalau ada syarah. Oh maksud. Syarah Syekh Khalid Azhari eh. Syarah Syekh Khalid Azhari. Rasa dalam 30 je. 30 je kata. Kita semangat duk ngaji kalau kita rasa kita tahu bila habis. Semangat duk. Semangat ah. InsyaAllah kata. Jadi kita pun semangat dah nak bina semangat kita dalam. Ni bismillah tu boleh bismillah. Jadi bukan kata ni dah kalau level orang yang mendengar level ni oh. Tapi kalau kita baru-baru nak belajar, baru nak kenal tak ngaji separuh. Separuh tu pun separuh ya. Separuh-paruh. Yeah. Jadi mungkin akan menyebabkan tur. Jadi ngaji mata ni dia kena cepat-cepat supaya kita dapat pergi pada yang lebih Ustaz bagi cadangan kita tak boleh beli dah baca. Baik, jadi kata dia fal madi maftuhul akhiri abadan. Fal madi maka bermula fi'il madi. Fal madi ay fa fi'lul madi. Okay. Fal madi ada alif lam tak? Alif lam tu alif lam li ahdi zihni. Maftuhul akhiri. Maka bermula fi'il madi maftuh adalah berbaris atas. Al-akhiri mudhaf ilaih. Maftuhu mudhaf, al-akhiri mudhaf ilaih. Abadan selamanya. Baris fi'il madi ni huruf akhir dia tu berbaris atas selamanya. Sampai kiamat mati hidup mula pun baris atas lagi dia. Tu fi'il madi. Qara'a, hafidha. Huruf akhir dia tu sentiasa baris di atas maftuh. Nasara, jalasa, semua sekali bagi atas lakon Ta'rif mabni. Okay, ta'rif mabni lain. Ta'rif mabni ubah ubah. Cuma fi'il madi ni dia sebahagian daripada mabni. Mabni dia satu bab lain. Kita ni bab mu'rab. Tak, mabni ni dia pecah tak. Kalimah ni dia ada mabni, dia ada mu'rab. Jadi fi'il madi ni dia masuk dalam kategori mabni. Selama-lamanya tak berubah. Hatta hingga ke. Hingga ke. No, ayatnya marfu' tu mana ni? Majzu' okey. Wal amru habis dah. Maftuhu abadan. Okay, habis itu. Jadi kalau sambung dengan domain lain tak? Okey.
Okay, boleh. Jadi bahagian atas sentiasa bahagian atas. Sama ada bahagian atas tu secara lafzon atau takdiran. Rakiba. Ba tu lafzon lah. Tapi ada yang mu'tal akhir. Da'a. Sa'a. Apa macam sukun eh? Mungkin mabni ala sukun. Dia panggil mabni ala fathi al-qaddar. Sama jugalah kalau bersambung dengan waw jamaah. Fi'il madhi bersambung dengan waw jamaah. Contoh katabu. Ba tu bagi apa? Pe. Tak, bagi pe. Tapi kalau kita nak i'rab dia, kita kata fi'il madhi mabni ala fathi al-muqaddarah. Fathi yang ditakdirkan. Ala akhirih man'a min zuhuriha lishtighal al-mahal harakati munasabah. Kerana dia bersibuk dengan harakah yang sesuai dengan dia. Boleh? Boleh? Takut tak nampak? Fi'il madhi, contoh rafa'a. Ini fi'lu al-madhi mabni bil fathah al-zahirah. Mabni bil fathah. Apa mabni bil fathah? Baik. Kalau perkataan sa'a. Fi'il mudhari', fi'il madhi mabni bil fathah al-zahirah ke muqaddarah? Al-muqaddarah. Okay. Sama juga ra'a. Okay. Kemudian, kalaulah bersambung dengan waw. Rafa'a, rafa'u. 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 Ain dia ni bagi. Kaedah dia ke apa? Fi'il madhi. Huruf akhir dia ni fathah abadan. Tu kita bagi waktu dulu. Dia akan jadi fathah apa ni? Mabni bil fathih juga. Okey, jadi nak era ni fi'il madhi mabni bil fathah al muqaddarah. Apa muqaddarah ni? Sebab dia sibuk dengan harakah yang munasabah dengan. Tak. Sebab dia ni terpaksa menggunakan bagi depan sebab harakah yang sesuai dengan dia ni bagi depan. Sebab ada waw belakang ni. Bila mana masuk waw, tak ke sini bagi atas lagi. Tak. Rafa'au. Jadi orang Arab tak baca lagu tu. Jadi terpaksa tukar kepada baris depan. Tapi kalau kita nak i'rab dia, tetap kita i'rab fi'il madhi mabni bil fathah juga. Mana fathah dia? Al-muqaddarah. Bapa baca dengan bagi depan? Kerana nak sesuaikan dengan harakah yang sesuai bagi dia. Nak biar synchronize. Waw dengan huruf sebelum dia tu. Kalau musanna tak rafa'a. Tak salah bak dapat tu together dah. Itulah. Selanjutnya. Okey.
Tu fi'il madhi Fi'il mudhari' pula. Okey, jadi tu fi'il madhi Fal fal madhi maftuhul akhiri abadan. Wal amru, dan bermula fi'il amah majzumun abadan. Fi'il amah pula dia kata majzum, sentiasa majzum. Sentiasa majzum. Okey. Jadi sama seperti mana tadi Majzum majzum bisukun Kalau fi'il madhi mabni ala fathi. Kalau fi'il amar pula mabni ala sukun. Sama ada secara zahir ataupun secara muqaddarah. Secara takdir. Okey, contoh sukun sukun macam biasa ni tak? Nama dia uktub contoh. Zahir tak? Ada yang zahir. Dan dia ada yang bersambung dengan nun niswah. Sekejap. Baik, dia ni zahir tak? Ni zahir. Uktub dia adalah fi'il amar majzum bisukun. Okey. Kalau yang muqaddarah iaitu yang bersambung dengan nun taukid. Okey. Yang bersambung dengan nun taukid. Fi'il amar fi'lu al-bi dia sama, dia hukum dia majzum bisukun. Rafa'a fi'il amar dia ke apa? Irfa. Okey, kalau kita masuk irfa ni, kita masuk nun taukid. Dia jadi kan? Tambah nun taukid. Irfa'anna. Ataupun irfa'an tak? Kalau nun taukid sakinah, irfa'an. Nak mentaukidkan, kuatkan lagi. Tujuan nun hari ni nak menegaskan lagi. Irfa' angkat. Irfa'an angkatlah. Betul-betul. Nak mentaukidkan lagi. Baik. Jadi fi'il amar ni fi'il amar ni. Irfa'anna. Ayat atas. Jadi hukum dia ke apa? Majzum bisukun. Jadi kita nak i'rab dia ni majzum amar fi'lu al-amri majzum bisukun al-muqaddar. Ni ulama kata kalau tak ada takdir ni himar pun faham bahasa Arab. Tak. Laula al-hasfu wat takdir la fahimal himar. Kalulah
Ngaji bahasa Arab ni tak ada hazah dengan takdir, hima pun faham. Dan ni bukan hima buat ngaji. Kita makhluk manusia sebaik-baik makhluk, maka kita boleh faham lah. Taruh ni. Boleh. Jadi dia dipanggil majzum bil fathi bil bisukun al qaddara. Okey, baik. Jadi ni keadaan pertama deh. Keadaan kedua, sekiranya mudhari' fi'il mudhari' dia tu fi'il yang mu'tal akhir. Jadi mu'tal akhir, maka dia majzum bihasfi harfi illah. Okey. Ni sahih. Akhiruhu. Yang kan huruf sahih tak? Lipat yang huruf sahih juga. Jadi sini ni hukum dia majzum bisukun. Sekiranya yang kedua mu'tal akhir. Huruf akhir dia tu huruf illah. Contoh sa'a. Huruf illah tak? Sa'a, yas'a. Fi'il dia apa? Is'a. Boleh. Qadha. Yaqdi. Fi'il dia apa? Iqdi. Okey, kalau mu'tal akhir, hukumnya adalah fi'il amr majzum bi hasfi al illah. Fi harfi illah. Tu dah. Itu adalah fi'il amr yang mana huruf mudhari' dia tu mu'tal akhir. Okey, soal lagi. Fi'il amr yang mana bersambung dengan bil af'al khamsah ni. Af'al khamsah. Dah. Maka hukum dia majzum bihasfi an-nun. Irfa'a okey. Irfa'i irfa'a irfa'na tu dak lah. Irfa'na ni dia bukan af'al khamsah ni. Jadi makna ni irfa'a je dah. Antuma Antuma irfa'a. Maka majzum bi hasfin nun. Antum irfa'u. Majzum bi hasfin nun. Aku bagi af'al khamsah. Dah. Kena-kena.
Ah. Tak ada. Marfu' bi subutinu tu. Jadi kalau irfa'na disukun lah. Tak. Okey. Irfa' tak? Disukun. Zahir tak? Ilsa lagi irfa'na. Mana ni? Fa'na. Bisukun zahirah lah ni. Sama dengan ni. Boleh. Kalau kita nak susun balik kak, kita susun gini. If'al lah, kita guna fa'al lah kan. If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'al. Okay. Semua sekali majzum belaka. Besar. Kita ittifaq semua sekali majzum. Cuma bezanya majzum dia ada majzum bisukun, dia ada majzum bi hasfi harfil illah, dia ada majzum bi hasfi nun. Baik. Kalau kita tengok sini dulu, nah. If'al majzum bisukun. Selagi mana majzum bisukun? If'alna. Okey. Sah. If'ala majzum bi af'al khamsah Af'al khamsah majzum bi hasfi nun. Ni hasfi nun, hazah nun. Asal ada nun sini. Weh. If'alu antum kan taf'aluna asal kan. If buat jadi ke fi'il amar if'aluna, tapi kita azah nun dia, buat nun. Anti taf'alina. Betul tak? Ni pun kita buat nun dia. If'ala pun kita buat nun dia. Jadi pak ni semua sekali majzum bi hasfi nun. Dua ni majzum bi bisukun. Kalau huruf ilah akhir mudah. Buat huruf ilah. Majzum bi hasfi arfil illah. Qama yaqumu kum. Nama yanamu nam. Buat huruf ilah dia. Tapi tu majzum bisukun juga huruf akhir dia kan. Bukan. Dia nak huruf akhir dah. Huruf mu'tal akhir dia. Kalau nama yanamu nam. Min tu tetap majzum bisukun. Dia naknya jadi azah huruf ilah ni huruf mu'tal akhir saja. Akhir dia aja. Kalau sa'a akhir dia tu huruf ilah, baru kita buat. Boleh. Da'a yad'u. Da'a yad'u ke apa? Da'a yad'u. Ud'u nah. Ud'u rabbaka tadarruan wa khufiyah. Ud'u buat huruf ilah dia. Waw ni huruf ilah tak? Dia huruf ilah tu tengok masa fi'il mudhari'. Huruf ilah tu kita tengok masa dia duduk dalam keadaan mudhari' dah. Da'a yad'u. Buat waw ni. Jadi ud'u. Kalau sama yasumu. Huruf ilah dak akhir ni. Mutakhir dak? Tak. Maka tak payah buat huruf ilah. Dia jadi sum. Sum. Jadi ni majzum bi. Sila. Ada. Awam ni. Tak payah guna awam ni. Bukan asal dia tu majzum. Dia mabni dah. Buat masa awam ni pada mu'rab.
Wa min hasak jazam tu pada mu'rab. Kalau nak nafi fi'il amal ni kena guna ma nafi. Guna haraf. Ada lam katabu. Nun taukid. Guna bila? Guna untuk mentaukid ke? Menguatkan ayat. Dah. Kalau kita bahasa Melayu kan kita guna sesungguhnya kan. Kita nak rayak Muhammad pergi sejid. Orang tak percaya. Kan? Kita buat ayat sesungguhnya Muhammad pergi masjid. Kita nak suruh orang pergi masjid. Izhab ilal masjid. Pergi. Kan? Duk main game lagi. Kita pun tukar. Izhabanna ilal masjid. Tukar sikit. Kalau dia ngaji bahasa Arab lah. Kalau dia tak ngaji, tak faham kau. Jadi kita nak ayat penegasan ni, kita nak ngaji ni sebab orang faham Arab lah. Orang faham kalimah Arab, orang Arab sendiri. Guna nun ni. Tunjukkan. Nun taukid ada dua. Dia ada khafifah dengan thaqilah. Khafifah ringan. Thaqilah berat. Beza ke apa? Kalau ringan, dia bagi mati. Kalau berat, dia bagi hatah. Tasydid bagi hatah. Mana ni kita guna mana? Thaqilah ni. Irfa'anna. Thaqilah ni. Kalau khafifah apa ni? Irfa'an. Irfa'an. Kalau irfa'anna, thaqilah. Okey, kemudian kata dia wal mudhari'u, dan bermula mudhari', maka fi awalihi adalah barang yang adalah fi awalihi pada awalnya ihdaz zawaidi al-arba'i. Ada salah satu daripada zawaid tambahan al-arba'i yang 4. Ada huruf yang ditambah pada awalnya. Itu fi'il mudhari'. Allati yajma'uha qauluka, yang dihimpunkan akannya akan zawaid. Dihimpunkan akannya akan zawaid. Qauluka, oleh kata-kata kamu. Ana itu. Ana itu. Tu mudah nak ingat, formula nak ingat huruf mudhara'ah. Ada 4 tau. Alif, nun, ya dan juga ta. Dia ada salah satu daripada penambahan 4 huruf ni. Daripada fi'il madhi, dia tambah salah satu daripada 4 huruf ni, dia jadi fi'il mudhari'. Fa'ala, tambah alif, af'alu. Tambah nun, naf'alu. Tambah ya, yaf'alu. Tambah ta, taf'alu. Dia boleh ngapa? Nak ngapa huruf mudhara'ah ada 4. Apa dia? Ana itu. Kalau tak siap ana itu, boleh na'aitu. Boleh tak? Na'aitu. Ataupun ataina. Balik diri lah. Ataupun na'ti. Na'ti. Huruf juga tu. Nun alif, ta, ya. Yang penting kita ingat. Nun alif, ta, ya. Ataupun alif nun, ya, ta. Boleh pusing belakang tu. Ana itu, na'aitu, ataina, na'ti. Ana itu, ataina, na'aitu, na'ti. Baik, jadi 4 huruf tu adalah disebut sebagai ahruf al-mudhara'ah, huruf mudhari' khusus. Bila mana daripada fi'il madhi hadara,
Kita nak jadikan dia ni fi'il mudhari', kita kena tambah salah satu daripada 4 huruf tadi. Dan setiap satu huruf tu dia membawa dhamir. Sebab itulah dalam fi'il ni, setiap fi'il tu dia ada dhamir dalam. Rakibah, ada dhamir tak dalam tu? Ada. Dhamir ke apa? Huwa. Huwa. Rakibat. Iya. Lepas tu kalau Tok Guru Pondok, dia terjemahkan dah. Ja'a Muhammadun. Telah datang. Ia. Dia pun lagi dhamir. Terjemah. Dia terjemah lagi, telah datang. Kalau kita modern, datang je. Tu kita terjemah datang. Muhammad datang. Tak? Terjemah modern. Terjemah turah. Ja'a Muhammadun. Ja'a telah datang ia. Apa terjemah juga ia ni? Sebab dalam ja'a tu ada dhamir lagi. Muhammadun, oleh Muhammad. Hubung oleh depan. Sebab Muhammad tu adalah fa'il. Di fa'il dia akan terjemuh dengan oleh. Kataba Muhammadun ar-risalata. Kataba telah menulis ia Muhammadun oleh Muhammad ar-risalata akan surat. Kalau maf'ul dia letak akan. Tu kalau kita baca kitab turah kak, tak cara turah dia kena terjemuh lagu tu. Begitu juga isim fa'il. Isim fa'il pun kena terjemuh dengan dhamir juga. Kena masuk dhamir masuk. Tak. Muhammadun qa'imun. Bermula Muhammad seorang yang berdiri ia. Mula tu pelik lah. Lama-lama kita akan dapat relate dengan ilmu nahwu. Ya. Dia ada dhamir dalam tu. Dhamir dah. Okay. Jadi fi'il mudhari' ni dia letak belakang. Dia letak fi'il madhi dulu, kemudian fi'il amar. Sebab apa? Madhi dengan amar ni mudah, mabni. Keadaan dia tu satu keadaan saja. Tak berubah. Adapun fi'il mudhari' dia boleh berubah dengan awamil. Sama ada masuk amil jazam ataupun masuk amil nasab. Okay. Hukum fi'il mudhari'. Apa hukum fi'il mudhari'? Mu'rab. Hukumnya mu'rab. Ada dua keadaan sahaja fi'il mudhari' mabni. Ada dua keadaan sahaja fi'il mudhari' mabni. Apa dia dua keadaan tu? Kiranya bersambung dengan nun taukid. Yang pertama. Yang kedua, sekiranya bersambung dengan nun niswah. Jadi kalau bersambung dengan nun taukid, fi'il mudhari' itu hukumnya mabni. La yusjananna. La yusjananna. Nescaya akan dipenjarakan. Pasti akan dipenjarakan. La yusjananna. Jadi ini fi'il mudhari' mabni alal fathi. Begitu juga kalau bersambung dengan nun niswah, mabni juga. Sekiranya bersambung dengan nun niswah, maka fi'il mudhari' jadi mabni. Wal walidatu yurdi'na. Yurdi'na. Fi'il apa tu? Mudhari'. Dia bersambung dengan nun niswah. Maka dia jadi mabni. La yusjananna. La yusjananna wa la yakunam minas saghirin.
Okay, kita tengok sikit fi'il. Fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari'. Okay. Fi'il mudhari' dia adalah mu'rab. Satu. Aku asal dia mu'rab. Yang kedua dia ada mabni. Mabni ni dua kaedah saja. Iza tasala bi nun taukid. Yang kedua nun niswah. Okey. Mu'rab. Bila keadaan mu'rab ni? Okey. Keadaan mu'rab ni kalau tak bersambung dengan nun taukid, nun niswah lah. Okey, mu'rab ni dia pecah. Dia boleh jadi man, masuk, majzum. Bila jadi marfu'? Oli min awamil al-jazim wa na sunyi daripada amil jazam dan juga amil nasab. Tak ada amil jazam, tak ada amil nasab, marfu'. Mansub bila mana? Iza dakhalahu nasibu. Ataupun amil nasab ni. Elok nasab. Tak salah nak nasibu ataupun majzum pula iza dakhalahu jazimu yang menjazamkan. Ataupun nama lain dia amil jazmi. Amilul jazmi. Contoh. Fa'ala yaf'ulu. Ni hukumnya marfu'. Sebab apa? Sebab sunyi daripada amil jazam dan juga amil nasab. Masuk amil nasab jadi kan? Lan yaf'u. Ini tak apalah kan guna fi'il domel lain, domel mari yaf'ula, yaf'alu. Yaf'ula ke yaf'ala ke tak ada salah. Ini kita catch up lah huruf ni tak. Okey. Kalau masuk ni jadi lam yaf'u. Nanti dia akan masuk bab nawasib dengan jawazim pula. Sebab dia amil-amil yang menasabkan dan juga amil yang menjazamkan. Itu yang akan masuk ni pula. Okey. Okey. Wahwa fi'il mudhari' tu. Fi'il mudhari' yang tak bersambung dengan dua lah. Tak bersambung dengan nun taukid ataupun nun niswah. Marfu'un abadan. Marfu' selama-lamanya. Hatta. Sehinggalah. Yadkhula alaihi. Masuk ia ke atasnya. Nasibun oleh amil nasab. Au jazimun ataupun amil jazam. Sehinggalah masuk amil nasab. Maka dia akan jadi masuk. Kalau masuk amil jazam, maka fi'il mudhari' tadi jadi majzum.
abadan selama mana tak masuk amil nasab dengan amil jazam. Buat dua tadi kita istisna dah tak? Sambung dengan nun taukid dengan nun niswah. Ini ni mabni. Selain daripada wak ni, semuanya marfu' abadan. Lama-lamanya marfu' sehinggalah masuk amil nasab ataupun amil jazam. Kalau dia masuk amil nasab, jadi masuk. Masuk amil jazam, jadi majzum. Ni lah. Okey, ni. Contohlah. Ni yaf'ula tak? Kita ambil yaf'ula ni. Jadi kan ni? Masuk lan. Yaf'ula ni tak? Kalau kita masuk lan, dia jadi kan? Azhanu. Masih lagi masuk. Tapi masuk bihasbi nun. Af'alu khamsah ni kan? Semua sekali masuk bihasbi nun. Okey. Kalau ni pula, yaf'ula ni. Kita tak masuk lan. Ni kita masuk lan tak? Jadi masuk. Ada pattern. Kalau ada pattern kita garis-garis sikit. Apa itu ada? Okay. Yaf'ula ni. Dia kata marfu' daiman. Sentiasa marfu' hatta yadkhula alaihi nasibun au jazim. Jadi sentiasa masuk marfu'. Yaf'ula ni marfu'. Tapi marfu' bi subutin nun. Jangan marfu' bi dhammah pula. Sebab wak subutin nun dhammah tu dia alamat i'rab. Dia beza dia alamat i'rab. Okey, baik. Kita rasa benda lagi ni. Dia i'rab ni dia ada 3 ilmu besar sekali. Ilmu asas dan i'rab. Dia ada al-i'rab. Yang kedua dia ada hukum. Yang ketiga ni baru ada alam. Biar nampak ni. Mauqi' i'rab ni dia ada fa'il. Tak. Dia ada maf'ul. Dia ada badal. Dia ada taukid. Nak apa semua ni masuk dia badal ni tak? Apa lagi? Mubtada, tak? Khabar, fi'il madhi, fi'il mudhari'. Ila akhirih lah. Lepas tu setiap ni dia ada hukum dia, fa'il hukum dia marfu'. Tak, maf'ul mansub. Majrur pun ada dah. Arah jar apa? Ismul majrur, tak? Ismul majrur. Isim majrur hukum dia majrur. Lepas tu nak i'rab isim majrur, kita kena i'rab ismul majrur. 2 kali kena ulang majrur. Sebab isim majrur baru mauqi' i'rab. Hukum dia majrur. Muhammadun fi madrasati. I'rab madrasah. Isim majrur bil kasrah. Lepas tu baru masuk alamat dia. Marfu' dia ada alamat dia. Tak? Perkataan ni ada alamat dengan dhamma, ada mari. Tak, marfu' bil waw. Marfu' bi subutin nun. Begitu. Ni pun rasa kita kena buat jadual nanti insya-Allah. Kita tu maknanya entahlah. Kita kena buat gini baru kita nampak kita tak pening dah. Kalau tidak kita duk pening, tukar lagi. Hukum dengan alamat tukar lagi. Marfu'. Orang suruh mari hukum, dia kata dhammah. Apa hukum fa'il? Fa'il bi dhammah dia kata. Dia tukar tu. Tak. Fa'il hukum dia marfu'. Alamat marfu' tu bi dhammah. Masuk. Maf'ul bih. Masuk. Dia ada masuk bil ya. Dia ada masuk bil fathah. Dia ada masuk bil alif. Masuk bil ada 5 dah. Bihasfin nun dan sebagainya. Mari kita duduk buat jadual tu je ada tu. Okey.
Fan-nawasibu asyaratun. Maka bermula an-nawasib asyaratun. Ada 10. An-nawasib ada 10. Nawasib ni jamak daripada perkataan nasib. Amil nasab. Amil nasab ada 10. An, walan, wa izan, wa kai, walam kai. Walam kai. Likai likai. Kai. Lam tu kai likai. Kai walikai. Walamul juhudi wa hatta wal jawabu wa bil fa'i wal wawu wa au. Likai. Walam kai tu likai. Lam lepas tu tambah kai, likai. Okey. Ngapa tu? Ngapa tu 10 tu? Okey. Untuk an-nawasib, untuk an-nawasib ni dia ada 3 pembahagian Dia ada yang menasabkan fi'il mudhari' dengan diri dia. Yang kedua, yang menasabkan fi'il mudhari' dengan wasithah an mudmarah. Ada an. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, menasabkan fi'il mudhari' dengan wasithah an secara wajib. Wajib ada an. Okay, baik. Nak mudahnya kita ngapa wak wajib dulu Wak wajib dengan diri dia sendiri, bukan tidak guna an. Iaitu an, lan, izan, kai. An, lan, izan, dan kai. Jadi kalau ada an depan, lepas tu fi'il mudhari'. Confirm fi'il mudhari' itu masuk. Ada lan, confirm masuk. Ada izan, confirm masuk, dan kai. Confirm. Contoh an. Atma'u an yaghfirali. Atma'u an yaghfira. Tanya yaghfiru tak? Correct yaghfiru. Tapi masuk an, dia jadi yaghfira. Wa akhafu an ya'kulahu az-zi'bu. Ini ayat Abel Nabi Yusuf tak? Ayat boyo ni.
Bimbe kena makan ko segala. Rancangan dia makan ko segala tu. Okey, tu an tak? Jadi masuk an depan, masuk mudhari' asalnya marfu' tapi masuk an jadi sama juga kalau masuk lan. Huruf yang kedua lan. Lan nabraha alaihi akifin. Lan tanalu albirra. Lan tanalu albirra. Masuk lan dia jadi hazah nun tak? Jadi masuk bi hasbi nun. Dia boleh sama ada masuk bi fathah ataupun masuk bi hasbi. Asalnya antum tanaluna. Betul tak? Antum tanaluna. Tapi masuk lan dan tanalu. Bi hasbi nun. Lan tanalul birra hatta tunfiq. Sama juga dengan izan. Izan ni adalah harful jawab. Arah jawab. Arah jawab. Dia ada syarat-syarat dia lah. Izan ni. Tapi dia akan apa ni? Menasab kaf'ah. Correct ni. Syarat nak guna izan, yang pertama mesti berada di awal ayat. Sadri jumlah. Awal ayat jawab. Yang pertama ni. Yang kedua, fi'il mudhari' yang duduk selepas dia tu menunjukkan mustakbal. Bukan menunjukkan sedang berlaku, tapi mustakbal. Itu yang kedua. Yang ketiga, mesti ada fasil. Antara dia dengan fi'il mudhari' itu mesti ada fasil. Contoh, ada orang kata kau kita Saya kita ayat kita, ta'ajtahidu fi durus. Saya akan bersungguh-sungguh dalam pembelajaran. Maka kita baru jawab dia, izan tanjaha. Jadi izan tu adalah jawab kepada apa yang dia sebut tadi. Saya akan sungguh-sungguh, kita berjawab. Maka kamu akan percaya. Jadi kegunaan izan tu dia ada mesti dengan 3 syarat tadi. Okay. Jadi tanjaha tu merujuk kepada akan datang. Dia merujuk sekarang. Akan berjaya lah ni, berjaya akan datang. Syarat dia istiqamah. Itu izan. Okay, kai pula. Kai huruf nasab nasib dengan kai. Kai maknanya supaya supaya. Kai tanjaha. Kai tadrusa. Jadi dia nasab dengan kai. Okey, kemudian apa lagi? Lam ta'lil. Lam ta'lil ni dia masuk kategori kedua, iaitu nasab dengan an secara jawaz, secara harus. Lam ta'lil. Masuk lam ta'lil ni, lam untuk menyatakan sebab. Illah. Illah ta'lil, illah. Lam untuk menyatakan sebab, untuk menyatakan illah. Lam ta'lil. Yaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika. Yaghfira laka. Supaya mengampuni bagi engkau oleh Allah. Liyu'azziballah. Liyu'azziballah. Li. Lam sini, lam li. Ta'lil. Illah. Sebab. Sebab. Okay. Kemudian lamul juhud. Lamul juhud. Lamul juhud ni, mudah ingat, kalau depan dia tu ada makana ataupun ada lam yakun. Ada perkataan makana dan juga ada perkataan lam yakun. Kalau ada lam belum fa'il mudhari', lam tu lam al-juhud. Ma kana Allahu liyu'azzibahum. Boleh? Ini boleh tak?
Apa beza lam ta'lil dengan lam juhud? Contoh, maka Allah liyaghfira li'azziba yaghfira lakallah. Mana syahid dia ni? Syahid dia sin ni dah. Liyu'azzibahum yaghfira. Ni lam ke apa ni? Ta'lil. Ni lam juhud. Nak macam mana ni lam juhud dengan lam ta'lil? Ingat molek, lam juhud dia ada dua perkataan. Pertama dia ada perkataan makana. Kalau ada makana depan, ni adalah lamu al-juhud. Lagi ada perkataan lam yakun. Ni kalau ada lam yakun depan, lam lepas tu lamun juhud. Nasak juga. Lam ta'lil. Dia menasakkan fi'il mudhari' lepas dia. Yaghfira. Jadi fi'il mudhari' tu biasanya yaghfiru dia jadi yaghfir. Lam ta'lil ada tu, tak lam. Ada la. Lam kai. Tu. Lam dengan makna kai. Dengan makna fire. Ta'lil lah. Kai pun betul juga. Lam ta'lil masuk. Kai la tahzanu. Okey. Tu lamu ta'lil lah. Lam dengan makna kai tu. Lagi ke apa lagi? Hatta. Hatta ni sehingga hatta yarji'a. Kemudian apa lagi? Kemudian kata dia lamul jawab. Hatta. Kemudian wal jawab. Wal jawabu bil fa'i wal wawi. Ni jawab dengan fa ataupun jawab dengan waw. Jawab dengan fa ni maknanya fa as-sababiyah. Jawab dengan waw maknanya waw al-ma'iyah. Lebih sikit Fa ay fa as-sababiyah. Waw wawul ma'iyah. Fa as-sababiyah. Waw ma'iyah. Fa as-sababiyah. Contoh dia. La yuqda alaihim fayamutu. La tak? La yuqda. Fayamutu. Jadi fa ni adalah fa as-sababiyah. Tidak di la yuqda alaihim. Tidak diberi keputusan ke atas mereka fayamutu. Dengan sebab kematian mereka. Tidak dihukum mereka dengan sebab kematian. Jadi fa tu kita terjemuh dengan sebab. Fayamutu. Ba ni, ba as-sababiyah. Ada ni.
Ni fa as-sababiyah, maka dia akan menasabkan fi'il mudhari'. Jadi yamutuna asal. Betul tak? Fi'il madhi, fi'il mudhari' dia yamutuna, hum yamutuna. Tapi dengan masuknya fa sababiyah, maka dia jadi masuk masuk bi hazfi kemudian wawul ma'iyah. Dia kata sini wal jawabu bil fa. So jawab bil fa, fa sababiyah. Wal wawi ai al jawabu bil waw. Jawab dengan waw. Waw sini wawul ma'iyah. Oh tak ada. Dia kena faham ayat siakul kalam dia tu. Okey. Allahumma hdini wa a'mala khaira. Contoh wawul ma'iyah. Waw. Allahumma ihdi wa Ya Allah, berikan hidayah kepada-Aku wa a'mala khaira. Beserta berikan aku ni kebaikan apa ni? Perbuatan baik. Ni waw sini wawul ma'iyah ni. Okey. Dan yang terakhir au. Ingat au. Au sini bukan makna dengan atau. Au sini ni dia ada syarat dia ni. Au dengan makna illa. Au dengan makna illa. Ataupun au dengan makna ila pada. Au sama ada dengan makna illa ataupun dengan makna ila kepada. Ha. Tahu ke apa? Ingat dah. Okey. Jadi au tu dengan makna illa ni. La'aqtulannal kafira au yuslima. Okay. Au bermakna illa. Contohnya la'aqtu danna
al-kafira atau yuslima. Eh, jadi ausin ini dengan makna illa, melainkan. Saya akan membunuh orang kafir melainkan masuk Islam. Au yuslima. Itu semua adalah an-nawasi. Okey. Kemudian al-jawazim. Lagi dah. Wal jawazimu samaniyata asyara. Jawazim ni 18. Maka bermula al-jawazim samaniyata asyara. 18 perkara ay khoslatan. Samaniyata asyara khoslatan. Wahya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wa du'a wa la fin nahyi wa du'a wa in wa ma wa mahma wa izma wa ayyu wa mata wa aina wa ayyana wa anna wa haitsu ma wa kaifa ma wa iza ikhas. Okey. Ada 18 lah kot So, kalau kita tengok kepada pembahagian dia ni, bagikan beberapa pembahagian. Bahagian pertama dia dia buat ni. Kita tengok dari tuhfah ni, tuhfah tusaniyah. Lam, lamma, alam, alamma, walamul amri wad du'a. Wala finahi wad du'a. Kulluha huruf bi ijma'in nuha. Ini huruf yang ijma' para ulama nahwu. Maksudnya adalah al-jawazim. Lam, lam biasa kita gunakan. Lam yakun, lam tu'minu, lam takfuru. Kemudian lamma. Lamma yazuku al-azab. Lamma yazuk. Belum juga deh. Kalau lam mana tidak, lamma tidak pun boleh nafi juga. Kemudian alam. Alam ni sama juga, tidak juga. Semua dia masuk hamzah depan ni. Hamzah tu dipanggil hamzah takrir. Hamzah takrir. Kemudian alamah. Alamah bukankah ada soalan sikit. Alamah tu bukankah kemudian
Wala fin nahyi wa du'a. Walamul amri wa du'a. Lam pada amar dan juga oh, begitu juga la pada nahi dan juga doa. La nahi ni contoh la takhaf, nahi la nahi, la takhaf, jangan kamu takut, jangan takut oleh engkau. Okey, la doa, Rabbana la tu'akhizna, la tu'akhizna, pada doa tu. Jadi itulah la nahi, itulah la tahmil, tak, la tahmil, la tahmil. Kemudian ada yang menjazamkan dua fi'il. Yang menjazamkan dua fi'il. In, wa ma, wa man, wa mahma. Dari sini ada 4. In tuzakir tanjah. Dua fi'il yang termajzum. Dia memajzumkan dua fi'il. In tuzakir, sekiranya kamu ulang kaji, tanjah, nescaya berjaya kamu. Ni maka fi'il pertama tu dipanggil fi'il syarak, fi'il yang kedua tu dipanggil jawab syarak. Okey, kemudian man sama jugalah. Man yuzakir yanjah. Barang siapa Barang siapa. Ni bukan man istifham. Man istifham tu nak tanya. Man hadaral yaum. Apa mari hari ni? Ni bukannya man istifham ni. Ni man syarat Man asyartiyah. Barang siapa yang yuzakir ulang kaji, yanjah, nescaya berjaya ia. Ma mana? Wama. Ni contoh dia ma tunfiku lalu ma. Ni ma ismiyah ni. Bukan maharah. Ma isim. Dia ada mil isim. Man, ma, ayu, mata, ayana, aina, ma, kaifama. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Ma isim, barang cuma barang. Ma tasna tujzabi. Tujzabihi. Ma taqra, barang yang kamu baca. Tastafid min, saya memberi faedah ia minhu, daripadanya. Ma, man, ayya, mata, ayana, aina, anna, aisuma, kaifama. Okay, wa in, wa ma,
wa man wa mahma. Mahma. Muka apa mahma ni? Mahma nak terjemah ke apa? Mudah-mudahan. Mahma ta'tina bihi min ayatin. Wal asah innahu dia isim ko harah. Mahma ni hilah. So, yang kata isim ada kata harah. Yang asahnya isim. Mahma ta'tina qarana biha. So, ta'tina mahma izma. Ni harah ni. Dia khilah. Izma ni dia khilah, cuma yang lebih asahnya dah harah. Mahma khilah juga, tapi asahnya ianya ma dengan mahma. Kemudian wa ayu atau wa ayya wa mata wa aina wa ayyana wa anna wa haisuma. Semua ni adalah isim lah. Wa kaifama. Dan wa iza. Wa iza fi syi'ri khasatan. Fi syi'ri. Fi syi'ri. Fazalika dururah. Wa iza tusibka. Iza tusibka khasasatun tajammali. Ini hanya khusus untuk bukan. Iza. Lepas iza tu dia jadi masuk. Majzum. Ada. Tusib. Tanya tusibu tusibuka. Tapi dia masuk iza ni, tiba jadi tusib. Ini khasah. Oleh syair saja boleh. Tulis syair dia tu. Wa iza tusibka khasasatun tajammali. Wa iza tusibka khasasatun tajammali. Jadi iza sini ni tusibka, dia menjazam fi'il mudhari'. Bukan izan. Iza saja. Tiga. Ni berarti kata khusus untuk syair dah. Iza. Izan ke iza? Iza ke? Pengelah kali tu. Wa iza fi syi'ri. Izan. Tanwin. Izan tu nawasik tu. Alan izan kai Tanwin. Kat situ nu. Awak ustaz rujuk ni tak ada dua-dua ni. Awak iza gitu ya. Iza ni iza. Izan. Izan tu dia jadi nawasik. Kita bagi sikit lah sawak. Nawasik alan izan kai. Ada syarat dia kan izan tadi kena jawab syarat duduk di sadril jumlah.
Lepas tu fi'il lepas dia tu mesti mustakbar syarat iza. Iza ni iza. Iza wa iza tusibka khasasatun fatajammali. Kalau iza biasa tu tidak menasakkan, dia hanya pada darurah. Tusibka jadi majzum tu. Fi'il mudhari' lepas dia tu jadi majzum. Tu hanya darurah. Jadi saya boleh. Sebab ia nak jaga rima dia tu. Yang ni banyak dia mukhalafah dengan ni. Apa pekat kaedah pun jadi patuh dengan dia. Sebab syair dia sumber pada kaedah. Okey. Habis itu kita akan masuk bab marfu'at al-asma. Tu wallahu ta'ala a'lam wa ilmu kalam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi